Assalamualaikum dan salam sejahtera. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama diberi Nur Damia Amani binti Sabarudin, berumur 12 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan 51 dengan kod sekolah MBB 1031. Pada waktu lapang, saya gemar membaca buku kerana membaca dapat menambah ilmu pengetahuan. Hari ini, saya ingin berkongsi tentang buku kegemaran saya yang bertajuk Berani Sahut Cabaran. Penulis buku ini ialah Kaoru. Buku ini diterbitkan oleh Oda Kadokawa Compact Stars STN BHD dan diilustrasikan oleh Candy Factory. Ia diterbitkan pada September 2021 dan mengandungi 152 muka surat. Kulit buku ini sangat menarik dengan warna yang cerah dan ilustrasi yang jelas serta kemas. Lukisan pada muka depan buku ini menggambarkan isi kandungannya dengan baik, menjadikannya lebih menarik untuk dibaca. Bahasa yang digunakan dalam buku ini juga mudah difahami, sesuai untuk semua peringkat umur. Dengan gaya penulisan yang ringkas tetapi berkesan, buku ini mengisahkan tentang sesi persekolahan baru yang telah bermula. Johnny, Amelia dan Mia kini berada di tahun 6. Dalam kelas mereka, seorang ketua kelas baru perlu dipilih dan kebanyakan murid menyokong Amelia, termasuklah Mikael yang baru pulang dari Paraguay. Namun, Amelia teragak-agak untuk menerima pelantikan itu kerana masih dibayangi peristiwa silam. Bagi saya, bab paling menarik dalam buku ini adalah ketika Amelia mula memperoleh keyakinan diri. Pengajaran yang boleh diambil daripada buku ini ialah kita harus berani menjadi diri sendiri dan tidak takut untuk tampil ke hadapan. Sampai sini sajalah perkongsian saya mengenai buku ini. Terima kasih kerana sudi mendengar perkongsian ulasan buku kegemaran saya.